Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ilmu swab. Jadi yang ini dia dah bergaduh. Dah mati sini. Ni walaupun dah 3 hari hujan, semalam pun hujan, tetap ada lagi kelulup yang mati dekat tanah. Jadi bila dah keadaan macam ini, kelulup langsung dah tak ada ni. Macam ni kelulup langsung dah tak ada. Tapi insya-Allah selalunya ratu ada. Bila macam ni ratu ada, telur pun ada, pekerjanya tak ada, kita akan swab, kita akan tukar tempat dengan sarang kelulup yang aktif. Jadi macam ni, dia punya kedudukan dia lebih kurang 1 kaki lebih lah. Corong dia. Jadi kita cari sarang kelulup yang hampir sama kedudukan corong dan kita tukar tempat. Okey, dia swab ni bukan semua sarang boleh buat. Tapi selalunya macam keadaan ni bergaduh. Bergaduh banyak sebab. Sama ada perebutan tempat. Macam atas ni tadi. Pukul 8 lebih. Tapi dia dah pergi ke tempat lain dah sana. Dia akan membiak nak buat sarang baru. Jadi dia akan bergaduh lah. Ataupun selepas sedut terlalu rapat. Contoh hari apa sedut? Isnin. Hari Isnin. Jadi bila sedut pun dia tak boleh pergi ke sebelah sini. Kalau sedut, lepas habis sini pergi sarang yang pertama. Ambil jarak. Dia ada bertenang. Kalau pergi ke sebelah yang dekat-dekat, dia akan bergaduh. Tu faktor yang kedua. Faktor yang pertama tadi sebab inilah swarming, sarang lain. Yang kedua, sebab masa sedut madu. Bila yang kita sedut madu, dia akan menyerang. Bila menyerang, kita pergi sarang sebelah, bergaduh. Pergi sarang sebelah, bergaduh. Contoh macam itu. Okey. Jadi kita akan buat swab hari ni dengan sarang yang aktif dan kedudukan corong dia hampir sama. Kedudukan pintu masuk dia. Yang ni sarang nombor 5 yang dah ditanda. Akan tukar tempat dengan nombor 2. Selang satu sarang. Okey, yang ni. Angkat dulu. Okey. Dulu sana. Ni corong ada sana. Jadi yang ni pun mengalir ke sana juga. Jangan ngalir kiri ke kanan. Jadi corong asal tadi ke sini. Mengalir sini juga. Kemudian kalau nak lagi cepat, nampak? Dia memang akan keluar lah dalam masa 1 jam selalunya. Pinjam dia punya corong. Mana corong dia tadi? Dia punya pintu masuk dia. Kita pinjam. Kita ambil lah. Kita ambil. Sikit je. Sikit untuk tanda. Supaya walaupun ni sebab bau dia lain. GPS. Ni kita tandakan dia punya GPS dia letak sini. Dekat corong. Okey. Pintu masuk dia. Jadi nanti dia akan bau sini lah. Dan yang ini bumbung tetap sama lah bumbung dia. Nombor 2. Okey. Nombor 2. Dia dalam tempoh berapa minit, 10 ke 15 minit memang dia akan keliru. Nampak ni. Dia akan keliru, dia pening kan, bau sarang ni lain. Tapi lama-lama nanti dalam tempoh 1 jam dia dah mula. Dia dah mula biasa. Lepas 2-3 jam dia akan masuk dalam ni. Okey, itu perkongsian untuk hari ni. Bagi sarang yang dah bergaduh ikut mati. Jadi kita nak selamatkan supaya dia tak mati terus. Sebab dalam ni ada telur lagi. Ada telur pekerja, ada telur ratu. Dan kemungkinan ratunya masih hidup lagi. Cuma pekerja je tak ada. Jadi nak maintain dia, kita pinjam pekerja kelulup sarang lain. InsyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.